memang tidak boleh nafikan bahawa ada pihak yang akan menekan kita memihak dalam soal ini. Sesuatu pendirian bukan hanya di Malaysia tetapi di rantau ini telah dibuat pada tahun 1973, ya, iaitu untuk mengisytiharkan rantau ini sebagai kawasan ZOPFAN, ya, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, ya, kawasan damai, bebas dan berkecuali. Itu keputusan yang telah dibuat dan sudah tentu konsisten dengan apa yang dikatakan gerakan berkecuali yang wujud, yang non-aligned movement yang wujud. Dan Malaysia sendiri pernah menjadi tuan rumah kepada persidangan non-aligned movement, kalau tak silap saya lebih pada 20 tahun sudah, ya. Jadi itu semua adalah agak konsisten, dan terutama sekali semenjak Tun Razak menjadi Perdana Menteri yang kedua, kita dapati pada amnya Malaysia ni agak terus memegang kepada dasar ini. Kadang-kala ada pemimpin yang tidak berhati-hati bila membuat kenyataan dan sebagainya. Dan ini adalah satu tanggungjawab yang besar. Soal kepemimpinan di Malaysia ini adalah sesuatu yang mempunyai implikasi yang besar, dan kita harus memikirkan soal ini. Dalam konteks kita sekarang, sudah tentu ada tekanan dan tarikan untuk memihak kepada pihak-pihak tertentu. Negeri China sekarang merupakan merupakan kuasa ekonomi yang paling penting bagi Malaysia sekarang dari segi perdagangan dan beberapa aspek yang lain. Tetapi dari segi sejarah dan sebagainya, kita juga banyak memihak kepada pihak barat. Tapi dunia telah berubah, ya. Saya rasa tidak patut kalau kita memihak kepada mana-mana pihak. Kita harus terus berkecuali, dan itu adalah amat penting bagi kita. Kepemimpinan ke arah itu adalah satu cabaran yang besar, dan kita harus konsisten dalam hal ini. Dan soalnya dua jago besar sudah tentu ialah Amerika Syarikat dengan China. Dan seperti pepatah Melayu, gajah sama gajah berjuang, ya, kita tak nak jadi mangsa dari segi itu. Tetapi sebenarnya seperti apa yang berlaku sekarang di Iran membuktikan, bukan hanya mereka berdua saja yang relevan, ya. Begitu juga Rusia juga agak berpengaruh dan sebagainya. Dan kita dapati bahawa kita di Malaysia ni sebelah Selat Melaka. Selat Melaka itu dianggap sebagai sesuatu tempat yang strategik, amat strategik sekali. Dan kita harus berwaspada, ya, supaya tidak mengizinkan Selat Melaka menjadi medan perang ataupun medan untuk membolehkan perang. Jadi implikasinya, kita jangan lagi mempunyai perjanjian dengan mana-mana pihak, ya, dengan mana-mana pihak, sama ada Amerika Syarikat ataupun China, untuk misalnya menawarkan pelabuhan ataupun pangkalan udara untuk kapal ataupun pesawat perang. Ya, ini kita harus konsisten dalam hal ini. Dan kita bukan hanya mesti konsisten, tetapi kita mesti meyakinkan negeri-negeri jiran dalam hal ini. Kalau kita konsisten tetapi negeri jiran tidak konsisten, itu sudah tentu tidak berkesan, ya. Jadi kita harus berwaspada dalam soal-soal seumpama ini untuk mengelak
menyebabkan kita walaupun bukan sengaja, kita dijadikan boneka pihak-pihak yang lain.